Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni day 1 kita jadi dalam move. Stay tune. Kita tengok hari ni berapa banyak order yang kita boleh buat. So kita dah dapat satu job area kacang. Ni kita nak pergi pick up barang dulu. Kita dah ambil order pertama kita, makanan. Jom kita hantar ke lokasi seterusnya. Kita dah hantar ke hospital. Dan next kita nak pergi ambil order lagi. Kita dapat order baru. Jom kita teruskan. Baru jadi order keempat yang tadi aku nak pergi ambil tu, semua cancel last minute. Aku dah sampai depan kedai dah, Mat. Dah masuk, dah tanya order. Lain kali dia cancel order. Dah daripada Bangi tu. Daripada Bangi aku main sampai ke belah-belah UPM ni. Jauh juga lah sebenarnya kan. Aku bersyukur yang aku dah tetap. Aku buat ni sekadar aku nak tambah pendapatan aku buat part time. Aku kesian dekat orang-orang yang full time buat benda ni. Aku gila weh, gila. Jujur aku cakap aku rasa gila siapa buat mendatang ni full time. Orang yang buat motor tu macam mana dia buat rasa? Nak sampai satu point ke satu point. Aku tak tahu, boleh gila. Kadang-kadang aku terfikir juga kadang-kadang kita ni marah rider, kita mahu kenapa lambat, kenapa tu, kenapa ni, kenapa tu, kenapa ni. Tapi bukan senang buat dulu baru tahu. Macam tu. Salute lah pada abang-abang rider yang sampai sekarang mampu buat, walaupun bukanlah aku nak cakap tak berbaloi, tapi tak berbaloi lah. Macam tu. So aku nak tengok hari ni juga macam mana, berapa pendapatan yang aku boleh buat. Kita sama-sama stay tune. Lain kali kita boleh dapat berapa. Okay, jom. Okay, selesai dah delivery yang terakhir tadi tu. Untuk tempoh 8 jam yang kita buat, kita dapat RM67.32. Ini dah. Cuba hampa komen kat bawah tengok. Aku nak tengok berbaloi ke tak berbaloi. Ataupun ada rider-rider link, ada tips-tips ke, boleh share dekat komen. Okay, so kita jumpa day 2.